Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Alhamdulillah telah selesai persidangan Dewan Undangan Negeri yang telah dibuat pembukaan perasmian oleh Kebawah Duli Yang Mahmulia Tuanku Sultan 4 hari yang lepas. Hari ini hari yang terakhir. Habis dah semua agenda urusan-urusan yang perlu dibawa ke Dewan ni. Hari ini habislah. Tuan-tuan sendiri telah mendengar soalan-soalan, perbahasan-perbahasan daripada perbahasan menjunjung kasih pada titah Tuanku Sultan yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli Dewan dan jawapan pengulungan oleh Yang Berhormat Esko. Saya rasa telah mencakupi banyak urusan. Yang saya sebutkan tadi ialah benda-benda penting yang telah disentuh oleh Kebawah Duli Yang Mahmulia Tuanku Sultan, ialah tentang duty free island di Langkawi yang perlu dikembalikan seperti sedia kala untuk menghidupkan Langkawi sebagai pulau pelancongan yang telah membangunkan sebahagian besar ekonomi di wilayah utara ni dan juga memberi pulangan kepada kerajaan persekutuan dalam sektor pelancongan. Saya tengok rekod tertinggi sampai 3 juta orang melancong ke Langkawi pada sebelum Covid. Kita hadapi sedikit masalah ni selepas Covid. 2021 tak boleh bergerak sampailah 2023 bila buka balik 2024 tu dia slowly pulih, tapi untuk memberi rangsangan kena tambah lagi item bebas cukai di Pulau Langkawi, beri banyak lagi premis, lesen premis duty free, tambahkan item dan beri peluang kepada orang ramai, khususnya pelancong domestik, beli barang murah boleh buat balik di Tanah Besar. Baru orang pi. Kalau pi beli lepas tu tak boleh buat balik kerana kena cukai, baik beli sini. Jadi nak bangkitkan semula Langkawi sebagai ikon duty free negara. Baliklah kepada rancangan asal pemberian duty free di Langkawi itu untuk merancangkan sektor pelancongan dan membangunkan ekonomi wilayah. Saya rasa benda-benda ini benda yang telah ada, hanya perlu ditambah baik. Tambah item, tambah baik, kembalikan sektor yang saya sebut tadi, kereta high-end tu. Tambahkan lagi, bukan korang. Saya rasa ketirisan boleh diuruskan dengan penguasaan agensi. Kalau alasannya ialah ketirisan, agensi duk ada. Jangan bagi mereka tidur. Baru mereka kerja, buat peraturan yang telah sedia ada, tambahkan lagi. Bukan saja kereta mewah boleh dibeli dengan harga yang murah, motor mewah pun boleh dibeli. Jadi orang kaya ni dia duit banyak. Kita nak orang kaya berbelanja. Jangan suruh dia taruh duit dia. Taruh duit dia dapat seorang. Kalau dia belanja, duit tu akan pergi kepada orang ramai. Jadi bagilah orang kaya belanja Langkawi, dia akan ada spillover daripada spending tu. Kalau duit taruh dia tak jadi apa. Jadi bila benda-benda hak mereka nak spend dah tak ada, mereka pun tak mai. Tak mai itulah merugikan Langkawi. Untuk makluman tuan-tuan semua, 120,000 orang Langkawi itu, 90% berkhidmat, bekerja, terbabit dalam sektor pelancongan. Saya tahu ni pasal masa Covid dulu. Habis mereka tak tahu buat apa. Bot nak pergi ke laut tak ada dah. Nelayan tak tahu jadi dah. Tanam sayur tak erti dah. Padi pun tak buat, semua terbabit industri pelancongan. Lepas tu kena dilatih semula. Jadi kena ramainya orang Langkawi terbabit dengan pelancongan. Kita harap duty free island yang menjadi ikonik negara dikembalikan. Buatlah sesuatu, boleh bincang. Kerajaan negeri sedia untuk beri pandangan untuk merancangkan semula ikon pulau bebas cukai negara di Pulau Langkawi. Yang kedua, saya dah cakap beberapa kali tentang feri. Feri inilah pelancong domestik pi. Pelancong orang kaya-kaya naik flight. Kita ada 25 trip, 25 flight yang turun di Langkawi. Orang pelancong tempatan dia naik feri. Bila feri bermasalah, orang pun tak pergi juga. Feri ni pasal saya sebut hari tu ialah pasal kadang-kadang ni subsidi diesel lah. Ada feri besar tu, dia punya trip pergi balik 14,000 ringgit kos minyak. Jadi di antara 3 pulau, Tioman, Pangkor, Langkawi, minyak paling mahal ialah Pulau Langkawi.
tak sama. Minyak DC untuk servis feri di pulau-pulau tak sama. Pulau Tioman Belain, Pangkor Belain, Pangkor 5 minit sampai lah. Bukan apa dik. Langkawi jauh. Kalau Kuala Kedah sejam setengah. Kuala Perlis sejam. Baru sampai. Jadi pertimbangkan subsidi yang lebih baik lah kepada pengusaha feri baru mereka boleh beroperasi. Sekarang ni ada yang beroperasi rugi. Saya dah tanya MOT, MOT kata nak kenakan surcharge minyak kepada pelancong. Nak tambah dalam tiket. Kerajaan dapat faedah yang banyak daripada kehadiran pelancong. Tapi pergerakan tu letak kat pelancong tu juga. Saya rasa kerajaan boleh bedak-bedak lah sana sikit sini sikit kan. Bagi subsidi kepada feri, mereka boleh operate banyak kali sikit, orang pun makin ramai lah menghidupkan semula pelancongan di Langkawi. Jangan sebar benda-benda negatif, cakap benda tak elok. Ada menteri cakap tak boleh pakai seluar pendek Langkawi, tak bagi orang yang pakai seluar pendek pergi. Saya rasa tu tak betul. Benda-benda negatif macam tu tak payah dibangkitkan, benda tu tak betul pula tu. Mana ada larangan pakai seluar pendek? Cina pakai seluar pendek. Kan? Dia tak ada halangan kan? Orang Cina pakai seluar pendek. Amoy. Pakailah. Saya boleh larang awak pakai seluar pendek, apa yang awak pakai lah. Tak ada halangan tu. Itu hanya cerita saja untuk memburukkan kita. Cerita buruk tak payah bawa, nanti orang tak datang. Betul kan? Yang kedua ialah tentang insentif fiskal tadi saya dah sebut dalam Dewan. Permintaan-permintaan kita yang dibagi kepada petani sebagai subsidi, bagi kepada MADA sebagai belanja mengurus MADA, menguruskan empangan, tu belanja agensi. Yang kita nak ni ialah hasil negeri yang kita korbankan untuk kekalkan kawasan tu. Yang bagi kepada petani, saya ucap terima kasih, kekalkan yang tu juga. Jadi untuk negeri, pampasan bayaran khas untuk pengekalan kawasan tadahan, pengairan, empangan dan kawasan tanaman padi. Kita minta 200 juta. Itu saja. Pasal kita ni bukan negeri kaya. Yang kita hidup sekarang ni kerana kita berjimat dan kita merancang. Kita ada hak juga keupayaan kita. Nanti akan ada ceplos-ceplos kata kita minta duit free. Bukan minta duit free, ada sebab untuk permintaan tu dikemukakan. Kalau kita bangunkan kawasan tu, maka kawasan tanam padi akan berkurang, hasil padi akan terjejas, maka bekalan beras negara akan terjejas, terkesan. Jadi kita kekal kawasan tu untuk jaminan makanan negara. Negara tak payah import beras. Kita jimat bayaran import, tukaran asing, jimat. Beras import mahal. Jadi insya-Allah atas pertimbangan-pertimbangan tu yang akan diberi 200 juta kepada kita tu, bila pun tak tahulah. Saya harap dipertimbangkan kerana kami ini sedang menjaga begitu ramai pesawah-pesawah padi, orang-orang yang hidup di sini mengabdikan diri kepada industri yang tak kaya. Tak ada orang buat bendang kemudian jadi kaya, tak ada. Industri itu saya tanya orang-orang bendang, Pak siapa Pak Long kekal untuk buat bendang juga. Dia kata Pak saya padi kena zakat. Pak Cik nak buat juga padi supaya Pak Cik boleh bayar zakat padi. Mulianya jawapan orang-orang buat benang ni. Hebat, dia pun bukan cerita pasal nak jadi kaya. Dia kata sektor yang menguntungkan tak ada. Pertama nak bagi ada padi, kedua nak bayar zakat. Dengan inilah negara ni hidup. Bekalan 43% beras pada negeri ni. Hebat orang Kedah ni. Itu ya, bukan susah. Maka kalau kita santuni orang-orang macam ni, ada keberkatan negara kita. Atas keupayaan kita yang terhad ni, kalau ada Allah tolong dengan keberkatan, kita akan boleh pergi jauh lagi. Kalau kita harap, kata kita pandai seorang-seorang, tak harap berkat, tak harap doa orang-orang susah ni, jadi kelang kabut lah. Jadi celaru, haru biru habis. Tak tahu dia nak buat apa. Nak pergi ke mana tak tahu. No? Ada soalan? Datuk Seri, yang berkaitan dengan cukai Langkawi itu, setakat ni ada tak kerajaan yang di-approach kerajaan persekutuan untuk membincangkan lebih lanjut? Ada. Ada pertemuan lah dengan agensi-agensi custom yang menguatkuasakan peraturan-peraturan tu. Kita minta dilonggarkan lah. Dia berterikat dengan MOF, agensi mereka lah. Kita harap MOF bincang balik, hidupkan semula fungsi LADA. LADA ada agensi yang ditubuh khusus untuk bangunkan Langkawi, Lembaga Pembangunan Langkawi.
Dia ada agensi, dulu dapat peruntukan pembangunan, sekarang ni dah dapat operasi saja. Dapat peruntukan untuk operasi, menguruskan benda-benda ni lah. Kelada tu boleh diaktifkan lagi dengan beri fungsi-fungsi yang lebih besar lah. Kita sedia bekerjasama untuk pembangunan Langkawi, memajukan sektor pelancongan dengan semua agensi persekutuan. Saya pun co-chairman lah dah. Tapi saya musim mesyuarat lah, peruntukan apa semua, MOF. Co-chairman seorang lagi, Menteri Kewangan kedua. Saya agak ya. Agak dipamai di inilah. Ya. Saya dipahamkan 4-5 bilion setahun daripada pelancongan bagi federal. Bukan sikit, banyak. 4-5 bilion. Bukan 45, 4 hingga 5 bilion. Pendapatan kerajaan daripada pelancongan di Langkawi. Tengoklah balik benda-benda tu semua. Okey. Terus yang Pulau Pinang tu ada pengurangan buat kegiatan ke atas. Terus berjalan. Proses dia taklah tanam toreh. Tak boleh kata tanam toreh kan. Ni susah. Bukanlah susah. Pasal dia melibatkan undang-undang, dokumen, sejarah. Tim tu sedang bergerak. Macam nak sama orang kata kita pun lambat oh. Susah. Rumit. Ini kan nak proses benda ni besar. Tim sekarang ni di peringkat tim peguam. Firm yang kendalikan dokumen tu sekarang ni. Dah diserah kepada firm tu akan develop case. Naratif, angle, semua tu akan ditentukan oleh firma tu lah. Okey, terima kasih. Saya rasa buat pilihan bukanlah satu isu besar kot. Tak payahlah sampai darurat kan. Buatlah pilihan raya kerana dalam pilihan akan datang semua orang akan menolak DAP. Sebab tu dia cadang aku tu. Buatlah sekarang. Nak bagi negara ni berubah, landscape-nya. Kalahkan DAP. InsyaAllah. Pilihan raya sekarang. Terima kasih.